Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam cetong-cetong pagi ini, saudara. Mak Lampi kita bersiaran pagi ini. Ya. Kita bersiaran pagi ini sekejap lah, saudara ya. Dah lama dah Mak Lampi kita tak bersiaran. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sempat bersama dengan saya pada pagi ini. Kita ada siapa kat situ tu ya, ramai jugalah, ada jugalah yang bermasuk ya. Terima kasih banyaklah. Jadi saya nak baca, ada tak komen-komen yang menarik sikit? Malam-malam kat Semati Hitam, saudara, yang main-main ya. Kita ada siapa? Salam bro, salam tahajud katanya. Tahajud ya. Selamat bertahajud lah. Normal Aisyah ada. Normal, waalaikumsalam. Zoro Aisyah, waalaikumsalam. Dah jadi DJ. Tadi kita masuk room Cik Yani sekejap kan. Kemudian hari ni kita nak test konti sebenarnya ya, nak test konti, saudara. Dah lama dah tak bersiaran ya. Jadi pagi ni saya nak test power. Okey, mungkin boleh komen clear tak suara saya? Suara tak? Clear tak? Sekejap je. Pagi ni kita bersiaran. Kita gunakan akaun saya ni untuk radio Kerenggai FM. Syahdunya ku rasa di saat ini, suasana sepi membisu, tersentuh hatiku dibuai kenangan lalu. Selain daripada Aisyah, kita ada Zoro juga, kita ada Normal Syam Syaras ya, Muhammad Azrul, betul ya. Kita ada Daniel, Albert, Iban pun ada kat sini, Cikgu Muhammad Zaidi, Cikgu Mak Zihad juga bersama dengan kita pagi ini, saudara ya. Masih belum tidur ketika ini. Engkau masih ku sayang, biarpun tak dapat bersama. Kau masih ku rindu seperti waktu dahulu. Aku mengharap agar kau mengerti curahan rasa ini. Jika engkau sedang hidup bahagia, jangan kau lupakan diriku yang terdampar kesepian. Ku di lambung kembali. Selamat datang kepada Nizam Japari yang baru masuk ya. Selamat datang. Mengapakah aku masih menunggu dan masih menagih kasihmu? Dirimu di mana? Cuma aku yang terus sabar menantimu tanpa jemu. Dulu kau merupakan lalu ku beri harapan. Sekelip mata kau berubah. Oh, begitulah lumrahnya bercinta. Selamat datang kepada Cinta Harapan. Kita juga ada Nazri Wahab ya, Syam Ceras juga bersama dengan kita, Muhammad Azrul, Zoro, Nizam Japari dan kawan-kawan kita ya yang baru masuk. Selamat datang saya ucapkan. Jangan lupa tap screen guys. Syaufi, lagi siapa tu? Kita ada Hafiz, myself, Mos juga ada. Hairul juga bersama dengan kita. Selamat datang. Jika
Saya perlukan maklum balas daripada anda. Macam mana sound? Sound okey ke? Boleh dengar clear ke? Perlahan sangat ke? Kuat sangat ke? Pecah-pecah? Boleh komen? Terima kasih Azrul, terima kasih teman-teman kita yang beri respon sound okey, clear. Terima kasih banyak. Thank you yang bagi gift pagi ni. Terima kasih banyak. Semoga dimurahkan rezeki. Itu dia tadi sekelip mata kau berubah, suara daripada kumpulan Lestari ya, membawa kita ke jam pukul berapa ni saudara? Pukul 3.16 pagi waktu Semenanjung Malaysia. Waktu Malaysia. Anda yang berada di luar negara, kemungkinan berada di Ethiopia, kemungkinan berada di Uganda atau berada di Sudan ya. Boleh kongsi-kongsi dengan kita pukul berapa sekarang di kawasan ataupun di tempat anda tinggal waktu ini. Bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Di Kuantan sekarang ni cuaca baik, alhamdulillah. Tadi macam nak hujan saudara ya, tapi hujan tak jadi. Ingatkan hujan lebat saudara. Ya, rupanya tak hujan. Ni angkat kain. Hujan. Jemuran dah turun. Tak turun-turun juga hujan saudara ya. Alhamdulillah. Kalau siang tu panas ke? Panas lik-lik kata orang utara. Panas lik-lik tak tahan juga saudara ya. Bila ada hujan lega lah sedikit. Ada orang dia marah hujan ya, marah hujan turun. Macam itu hari saya masuk room siapa saya pun dah lupa dah ya. Dia masuk room tu dia marah hujan. Dia kata dia tidak boleh jual air batu, dia tak boleh nak jual air buah, air balang. Hujan turun ya. Lepas tu dia marah PMX. Rakyat tengah susah, saya meniaga air balang. Dia kata hujan turun, siapa nak beli air balang saya? Inilah masalahnya bawah Malaysia Madani. Malaysia Madani pula yang kena saudara, hujan turun ya. Tapi bagi tempat-tempat yang tertentu mereka perlukan hujan. Sampai hari ini Timbalan Perdana Menteri kita bersama-sama dengan tim-tim mereka ya, pergi ke utara, selatan, timur, barat untuk melakukan pembenihan hujan. Sebab apa? Sebab banyak negara dah kontang, kering ya, dengan cuaca panas. Orang-orang di Bendang perlukan air saudara, pekebun-pekebun perlukan air. Jadi apa yang Tuhan beri kepada kita itu sebenarnya satu rahmat ya. Ada ketikanya kita nak kepada hujan, berdoa sampai solat sunat nak minta hujan ni. Tapi ada satu golongan dia marah hujan turun sebab dia jual air balang tak laku ya. Dia fikir perut dia saja. Dia nak cuaca panas sebab bila panas orang tekak kering, orang dahaga beli air balang dia. Dia tak fikir pula orang yang berkebun sayur, yang sayuran mereka mati kerana kepanasan. Dia tak fikir pula tentang petani-petani pesawah yang memerlukan hujan ya. Ini masalah dia. Sebab itulah kita sebagai manusia sentiasalah bersyukur ya? Bersyukur dengan apa yang kita ada sebelum kita nak komplain apa yang kita tidak ada. Betul? Kalau betul, kalau setuju, type 1. Saya tak nak baca ni, laju saudara, tak sempat saya nak baca. Kita dengar lagu je lah ya. Lagipun malam ni
Mungkin tak sampai 1 jam kita bersiaran, sebab saya dah lama tak bersiaran. Kalong, hai Kalong. Kalong bersama dengan kita. Kita ada lagi Sandok Mat Direkta. Mat Direkta pun ada, saudara. Okey, teruskan bersama Kerengga FM. Pukul 3.19 pagi menghiburkan anda. Terima kasih yang type 1 bersetuju dengan saya. Terima kasih banyak. Ketenangan yang ku cari belum ku temui. Ku menghimpun doa bertahun mencari pepohonan rimbu. Bertemu dengan rapuh dapat ku berteduh. Denganmu sendiri kini masih sendiri hadapi hidup ini. Susah senang diriku tak bertempat mengadu, seperti burung kepataan saya. Di hati kecil ku menaruh harapan. Selagi hidup belum sudah, aku akan terus melangkah. Ku yakin rahmat buatku di hadapan menunggu. Hai, selamat datang kepada Syam Ceras Faisal Kandar. Nama dia Muhammad Azrul, Farida Samsudin, kita ada Cik Ramli, Cik Chumli, Cik Ramli ke apa nama ni? Bahal Muhammad, ya. Nurali User pun ada bersama kita. Kita juga ada Amer, kita ada Mau Flip, apa ni? Oh, nama kau, ya. Kalau salah sebut minta maaf, saudara, ya, sebab saya pakai cermin mata hitam. Bila cermin mata hitam tak nampak tulisan, saudara, ya. Ya. Hadapi hidup ini. Susah senang diriku tak bertempat mengadu, seperti burung kepataan saya. Di hati kecil ku menaruh harapan. Terima kasih Hairul Sabri, Power Rangers, Sophie yang belanja gift pagi ni. Aku akan terus melangkah. Ku yakin rahmat buatku di hadapan menunggu. Itu dia Menaruh Harapan, suara daripada Zaitun Samion. Menaruh harapan sebagaimana Walaon menaruh harapan untuk menjadi kerajaan. Anwar turunlah, ya. Menaruh harapan, saudara. Okey, terus bersama dengan lagu yang seterusnya daripada Jamal Abdullah Soroja untuk anda semua. Seroja, bunga seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja.
jangan dimanja. Aku jala iya, oh saja, sekadar saja. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Janganlah engkau percaya dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bukan bermenung, zaman bermenung. Sekarang bukan bermenung, zaman bermenung. Mari bersama adik memetik bunga. Mari bersama adik memetik bunga. Sekarang bukan bermenung, zaman bermenung. 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 Mari bersama adik memetik bunga. Mari bersama adik memetik bunga. Mari menyusun seroja bunga, seroja hiasan sanggul remaja, bumi remaja. Itu dia Seroja, suara daripada Datuk Jamal Abdillah. Lagu ini juga pernah dinyanyikan oleh Maui suatu pertandingan Akademi Fantasia lah kan. Sebelum tu ada lagi berapa orang penyanyi, saya pun tak pasti. Lagu Seroja ni sebenarnya lagu siapa ya? Siapa dapat jawapan? Lagu Seroja ni siapa sebenarnya? Lagu asal mereka milik siapa? Ya, saya pun tak ingat. Mungkin Kojoy boleh ingat pasal zaman-zaman dia. Okey, selamat datang kita ucapkan kepada teman kita yang berada di sini, Wira, ada insan bahagia Red Guy, Salman Udang. Salman lagi. Oleh kerana Salman datang, saya nak meraihkan Salman, saudara. Ya, oleh kerana dia datang, maka kita tidak boleh mengabaikan dia di sini. Kita kena raikan dia. Dengarkan Salman Udang. Macam mak lampir saja. Nyet 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 nyet, itulah bunyi cetong. Nyet 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 nyet, itulah bunyi cetong. Tiap masa berbunyi dah macam tong kosong. Kala pemilihan sampai sekarang dia meroyan, berleter tak berhenti sebiji macam pondan. Buat himpunan nak turunkan azam baki, bersama Albert lakukan reformati. Habis beradik, nama Iza dan Anwar berulang-ulang kali. Rupanya himpunan yang selamatkan Albert tidak berasuh lain lagi. Nyet 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 nyet, itulah
bunyi cetong. Buat podcast bercakap sorang-sorang, mengadu merengek macam mat lamber. Dia takut sangat sebab ke 1.1 bilion dah hampir. Kononnya nak serang Azam Baki, sebut nama Azam hanya beberapa kali. Selebihnya Latif, nama Izzat dan Anwar lagi. Hidup tak tenteram kerana diri sendiri. Nyet 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 nyet, itulah bunyi cetong. Anwar Ibrahim, Dato' Sri Anwar dan Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Nyet nyet nyet. Benda titik-titik bengit, nyet. Macam mak lampir saja. Okey, selamat datang kita ucapkan kepada kita punya otai cetong juga, ya, Salman Udang. Terima kasih banyak kerana memberikan inspirasi kepada kita, menjadikan cetong sebagai bahan hiburan kita, sebagai mainan harian kita, saudara. Ya, level dia level mainan kita. Dia bukan level PMX, dia bukan level mana-mana menteri, dia adalah level permainan kita. Tanpa cetong, siapakah daku? Ya, tanpa cetong kita akan hidup dalam kesunyian, saudara. Terima kasih atas lagu ini dan kemungkinan kita buat lagu baru. Salman, aku nak cadangkan kau satu lagu baru, ya. Kita buat kita nak jadikan album cetong ini, kita jadikan album bersiri. Sekarang ini siri pertama adalah lagu cetong. Ya, lepas ini saya minta Salman buat lagu Ada Seko Anak Cetong yang suka berbohong. Boleh tu Salman. Aku bagi idea kan kau buat. Ya? Kau bakal kasih aku royalty. Okey, terima kasih banyak kepada teman kita yang baru masuk, Jamaliah Mansur Norali, ya. Kenapa saya buka lagu cetong, saudara? Tadi saya masuk ke room Cik Yani, satu lagu cetong keluar, lepas tu saya turun naik room, jatuh. Kemudian saya terkeluar, seterusnya saya tersingkir macam peserta Akademi Fantasia, saudara. Hilang terus. Lepas tu bila saya nak masuk, saya tengok room sudah end, saudara. Jadi saya tak puas dengan lagu cetong, maka malam ini saya terpaksa buka konti untuk memuaskan hati saya untuk mendengar lagu cetong. Satu hari tak dengar lagu cetong, saya akan gelisah, saya akan menggigil-gigil, saudara, macam orang tak dapat hisap dam. Menggigil-gigil, saudara, kalau tak dengar lagu cetong, ya. Macam orang tak dapat hisap dam, saudara. Bahaya tu, ya. Jadi terpaksa saya mainkan juga lagu cetong pada pagi ini. Hai Fred Grab, kita ada Amer, kita ada Kamarudin, panjangnya rambut aku sampai masuk dalam mulut aku ni. Kamarudin Baba, ya. Sebab cetong selalu panggil, Casey botak, Askar botak pencen. Hari ini rock, saudara. Hari ini rock, saudara. Kamarudin Baba, kita ada juga Jamaliah Mansur Norari, Bahai Muhammad, Cik An, ya. Kita ada Daniel, Muhammad Azrul, Mr. Faris. Minta maaf lah, mata saya kecil sikit sebab tak pakai spek, ya. Pak Cu LK dah bagi rock macam ni, saudara, takkan nak pakai spek, saudara. Spek hitam okey lah, takkan nak pakai spek yang macam saya pakai hari-hari, saudara. Dah tak rock lah tu, ya. Melral, kita ada Pak Culik. Kita ada Nazri Wahab, ya, Siti Asem, siapa lagi ni, Zoro, ya, Lencai, Muhammad Azrul, Tinta pun ada di sini, Hairul Sabri, Sufi, ya, Nur Lila Ismail, Power Rangers pun ada yang baru masuk. Saya tak pasti dah siapa yang baru masuk. Kita ada Amir Wati juga bersama kita. Terima kasih banyak. Yang saya tak sempat sebut, minta maaf lah, saudara. Tak pakai spek, mata tak nampak. Teruskan bersama Kerengga FM 334 minit pagi. Cuba teka lagu apa ini, siapa penyanyinya. Begini siksanya hidup dalam penantian. Di tabir tirai malam
jalan sendirian. Ya betul-betul, cinta Black Rose penantian. Terima kasih. Ku lalui, jiwaku gelisah membisu, tetap setia menantimu. Bayanganmu entah di mana, mengapa harus kita ditemukan kalau akhirnya merasakan. Apakah aku satu persinggahan penuh. Sementara itu tap screen guys, sikit lagi guys, share guys, sikit lagi guys. Kehausan, setitik rasa pada bayangan yang tak pasti. Kau nyalakan perasaan, mengukir kemesraan. Hai Ejal, kita ada Saiful Nizam, juga kita ada siapa lagi tu? Midisa ke apa nama dia? VMK Hypernick juga bersama kita. Raikal ya bersama dengan kita juga pada pagi ini. Suasana keindahan seketika. Aku Tinta Harapan kata lagu ini sewaktu dia bekerja di kabaret. Woi, kau kerja kabaret kau Tinta? Ha? Kau kerja kelab malam kau Tinta ya? Welcome Joker. Ini Joker mana satu ni? Banyak sangat Joker ni. DP, thank you. Bahar Muhammad Kian juga bersama dengan kita. tetap setia menantimu. Bayanganmu entah di mana. Mengapa harus kita ditemukan kalau akhirnya merasakan? Apakah aku satu persinggahan? Bayanganmu entah di mana. Mengapa harus kita ditemukan kalau akhirnya merasakan? Apakah aku satu persinggahan? Sibuk betul lah kau Jamalia. Aku bersilap baca. Nak suruh aku pakai spek lah bagai. Aduh, kira halal-halal bala je lah silap-silap sebut tu ya. Titik rasa, aku tenggelam kelampaan sendiri. Welcome Mas dan juga Karim Kulai, Kamarudin Baba, Afiq, Hanil Nayan ya. Ro juga Amirul Faiz, lagi Ketiak ya. Nama dia Ketiak ke apa ni? Dia tulisan Jawi lah saudara ya. Sekali bahasa Arab saudara. Michael Atasyah Ijan juga Sahrudin. Ditemukan kalau Ada nama Ketiak saudara. rasakan. Apakah aku satu persinggahan pengobat rindu? Saya rasa nama dia Osman Hussein, tak salah saya. Dia tu Jawi saudara ya. Tapi saya tak nampak. Mata saya kecil-kecil je mata saya. Mata macam mata cetong saudara. Saya nak baca. Aku sepi. Okey lah, 3:39 pagi sekarang ini. Terima kasih banyak yang terus tak dapat lelapkan mata pagi ini. Selamat bertugas kepada anda yang sedang bertugas, terutamanya anggota pasukan keselamatan polis, tentera, bomber, jururawat, bidan ya. Tok bidan, Tok Mudin kalau ada lah ya, yang masih belum lelapkan mata. Juga pekerja-pekerja di industri yang kerja kilang ya. Kerja shift. Saya teringat masa saya sebelum masuk tentera dulu, saya kerja kilang lah saudara ya. Saya kerja dekat Batu Pahat. Nama kilang dia saya masih ingat lagi, nama dia Oriental Ceramic. Mungkin sini ada orang Batu Pahat, mungkin orang Keluang.
tahu kilang itu kilang buat pinggan mangkuk ya. Saya kerja shift pagi, ada shift petang, ada shift malam ya. Saya jadi operator, bukan operator telefon saudara, operator kilang ya. Jaga tanah liat, dibuat daripada tanah liat, diproses, kemudian masuk dalam satu dapur yang besar. Saya kena jaga suhu dia ya. Jangan bagi panas sangat tak boleh, sejuk sangat tak boleh. Jangan bagi tanah liat itu bila dah kering dia pecah ya. Kalau pecah, Jepun datang pagi besok tu, supervisor orang Jepun ya, kat kilang di Batu Pahat tu orang Jepun. Dia datang, dia tengok pinggan tu dah pecah, retak kan. Dia akan bising, moki orang, moshi, macam-macam lah bahasa Jepun. Dia marah kita kan, tapi dia cakap Jepun, dia tak cakap Inggeris ya, dia cakap Jepun. Jadi kita tahulah dia marah. Itu pengalaman saya kerja kilang lah ya. Bila kerja pagi saudara, mata punya mengantuk, itulah kali pertama saya belajar merokok saudara ya. Saya nak salahkan kilangnya, kilang yang salah menyebabkan saya menjadi perokok tegar sampai hari ini. Ini dah berhenti dah merokok. Tersasul lah pula saudara. Di situlah saya bermulanya bermain dengan asap-asap kan. Sebab kerja pagi mata mengantuk. Bila mata mengantuk, jadi tak boleh nak jaga suhu kilang tu, suhu dapur yang nak proses pinggan mangkuk tu. Jadi terpaksa hisap rokok saudara ya. Di situlah bermulanya tradisi mimpi ngeri hidup saya ya, menjadi seorang perokok. Nasib baik alhamdulillah sekarang tidak lagi merokok ya. Sekarang ni okey lah saudara ya. Kalau merokok pun ala kadar saja ya. Tinta tak berhenti-berhenti merokok dia. Kena nasihat tinta ini, jangan jadi macam saya, masuk UIA, masuk jantung, kena stand, tersumbat, macam-macam dah saudara ya. Bila kita dah kena sakit jantung, kita marahkan PMX. Ini masalah dia, yang merokok kita ya, yang tak nak berhenti merokok pun kita, yang kena sakit kita. Dalam sekali kita marah PMX saudara ya. Saya kena sakit jantung kerana apa? Kerana minyak diesel naik katanya. Itu walaon ya, tak ada kena mengena pun dia nak hentam juga PMX. Hai Sulaiman ada bersama kita. Mahana Senan ke Senah nama dia ni ya, Senan ya. Norma Sudin, kita ada AS21, kita ada Adimon, ni kan Pokemon tadi. Muslim 88, kita ada Sayan Dais, salah sebut minta maaf lah ya. Kita ada lagi sebab Apek pun ada. Din patah. Kenapa kau patah wahai Din? Lagu apakah ini saudara? Lagu apakah ini? Berapa kali saya nak mainkan lagu ini saudara? Apa dah jadi dengan saya punya sistem? Silap. Kita dengarkan lagu ini. Lagu apakah ini? Siapakah penyanyinya? Kumpulan apakah? Tidak ku tahu mengapakah sepinya melanda hatiku. Ada yang kata aku punya kening tebal. Tak bolehlah tebalkan kening salah tahu. Ini original saudara. Tengok ni, saya tengih saudara. Saya ni orang Hindustan, mestilah tebal dia punya kening saudara. Tidak ku tahu mengapakah Salman dah dengar lagu Cetong, dia terus melarikan diri Salman. Kau tak aci lah Salman. hatiku menyambut rindu datang bertamu, aku gelisah. Rinduku menyebut cinta yang ditakdirkan denganmu sayang. Mama memang lambat masuk, tiba-tiba dia minta lagu Cetong lah pula ya. Kau dah lah lambat masuk. Semuanya suratannya, tapi mengapakah kau sekadar waktu cinta yang datang cepat berlalu. Ibu sayang bersama
Bagi anda yang baru saja bersama kami, bersama saya pada pagi ini, saya ucapkan selamat datang. Hari ini saya saja santai-santai berhibur sebelum tara untuk menemani anda yang mungkin belum boleh melapkan biji mata. Entah apa yang dikenangkan, entah apa yang terfikir. Ya, suasana politik hari ini berkecamuk, saudara, ya. Apatah lagi dibuat oleh lebayun dan cetong-cetong di luar sana, menjadikan kita susah nak tidur lah, saudara. Separuh nyawa ku pandang wajah di depan kaca, tutup kembali gerbang hatiku, tidak berlayar langkah kakiku di saat ini. Waalaikumsalam kepada yang bagi salam, ya. Terima kasih banyak yang sudi-sudi singgah. Terpisah jua kita akhirnya, aku sendiri tidak mengerti, sungguh pilu di hatiku untuk melepaskanmu, demi kerana ku masih sayang padamu. Terbangkit resah di dalam kamu, terhimpun rindu sayang. Waalaikumsalam Rocklan, Mama Farali, ya, nak tidur awal katanya, sebab tu dia kepingin nak dengar lagu Cetong. Kalau tak dengar lagu Cetong, dia tidak boleh tidur, saudara. Nanti dia mengigau-gigau, aku juga yang salah, ya. Luka cintaku. Hai Putera Sidik, kita ada juga Mr. Kenahin, apa nama dia ni? Cucu Tok Wan, ada Ayah Lang, Rozi Ejal, Nish, Norma Samsudin, Habibi, ya Habibi, Mahana juga bersama dengan kita pagi ini. Amir, ya. Terima kasihlah yang bagi gift. Saya tak sempat nak baca, ya, siapa yang bagi gift. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Okey dah, saya nak tunaikan jugalah hajat kawan kita ni, nak dengar lagu Cetong lah pula sebelum dia tidur. Kalau tak dengar, dia kata dia tidak boleh nak lelapkan biji mata dia. Tak apalah, kita mainlah 10 kali pun tak apa, saudara. Tak jemur. Macam mak lampir saja. Nyet 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 nyet. Benda titik-titik bengit. Saja je aku nak sakat kau orang. Macam mak lampir saja. Nyet 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 nyet, itulah bunyi cetong. Nyet 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 nyet, itulah bunyi cetong. Tiap masa berbunyi dah macam tong kosong. Kala pemilihan sampai sekarang dia meroyan, berleter tak berhenti sebiji macam pondan. Buat himpunan nak turunkan azam baki, bersama Albert Taylor lakukan reformati. Habis meradif nama Iza dan Anwar berulang-ulang kali. Rupanya himpunan yang selamatkan Albert Taylor berasuhan lain lagi. Nyet 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 nyet, itulah bunyi cetong. Buat podcast bercakap sorang-sorang, mengadu merengek macam mat lampir. Dia takut sangat sebab ke 1.1 bilion dah hampir. Kononnya nak serang Azam Baki, sebut nama Azam hanya beberapa kali. Selebihnya Latif, nama Izzah dan Anwar lagi. Hidup tak tenteram kerana diri sendiri. Nyet 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 nyet, itulah bunyi cetong. Anwar Ibrahim, Dato' Sri Anwar dan Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Nyet nyet nyet. Benda titik-titik bengit. Macam mak lampir saja. Puas hati kau, puas hati kau. Jangan marahkan saya kepada cetong-cetong semua, jangan marahkan saya. Saya cuma nak menunaikan hajat rakan saya. Dia kata kalau tak dengar lagu Cetong, dia tidak boleh nak lelapkan matanya. Kalau tak dengar lagu Cetong,
dia akan tidur dalam keadaan igauan mimpi-mimpi buruk, saudara. Jadi saya nak mengelakkan mudarat besar. Saya terpaksa mengambil mudarat kecil dengan menyiarkan lagu Cetong. Ya? Banyak berkatnya lagu Cetong ni, saudara. Okey, hari ini Cetong, apa cerita Cetong? Apa cerita? Hari-hari ada cerita baru. Hari-hari ada hikayat baru daripada Cetong. Ya? Jadi kita boleh dengarkan bukan saja setiap minggu, bahkan hari-hari ada cerita-cerita kartun yang akan dibawa oleh Cetong sebagai hiburan kita. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana adanya Cetong dalam negara kita. Kalau tidak, saya nak buat live, saya tak tahu nak konten apa. Takkan saya nak cerita pasal Haji Hadi saja. Takkan saya nak cerita pasal si Katik saja. Ya, boring orang dengar. Bila ada Cetong, jadi saya adalah konten saya. Terima kasih banyak pada Cetong. Mudah-mudahan parti tidak memecatnya. Mudah-mudahan parti akan biarkan dia dalam biarkan Cetong berada dalam parti sehinggalah dia merepot. Terima kasih Kenny Ong, Kimal Lia Anfield. Lia Anfield ni daripada penduduk kampung apa? Springfield. Okey, Mail Merah, kita ada Mas, kita ada Ziza Zafira. Oh, kau baru bangun kau ya. Kadang kita ada Nazri Wahab, kita ada Rick Guy, Syam Charas, Mama Azrul, Zoro. Tadi saya dah sebutlah nama Zoro. Kita ada Rosie pun dah sebut juga nama Rosie. Terima kasih banyaklah saudara ya. Yang dah tap screen, yang share, terima kasih banyaklah. Biar dia merepot. Betul Farali, biar dia merepot ya. Sementara dia nak repot tu, kita layan-layanlah apa yang patut saudara ya. Okey, 3.51 minit pagi saya nak bacakan ucapan yang terima daripada WhatsApp daripada rakan saya yang berada di kamp Batu 10 Kuantan yang masih lagi bertugas, seorang anggota tentera. Dia melahirkan rasa sedih dan duka citanya kerana masih ada lagi tentera-tentera yang buat kerja yang tak senonoh. Dia ragging orang sampai mati dah saudara ya. Jadi kita doakan supaya roh Allahyarham, siapa nama dia tu, Afiq ke apa saya ingat, yang baru meninggal tu, yang kena ragging ya, kena pukul dan sebagainya, supaya dia dicuri rahmat lah ya. Jadi saya nak pesan lah ya kepada kita semua, kalau anggota yang view live saya ini, seorang anggota tentera ke pasukan keselamatan, elakkanlah ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Kalau nak ragging, biarlah ragging yang mendidik. Saya dulu pun kaki ragging juga saudara. Saya askar dulu pun ya. Ada budak-budak baru yang masuk askar, saya pun ragging saudara. Saya ni bukannya orang yang solehah sangat. Solehah pula. Saya bukannya orang yang soleh sangat dulu. Saya dulu masa muda saya bukan ulama seperti sekarang saudara. Ya, saya pun kaki ragging, tapi saya ragging dulu, ragging mengajar. Ya, suruh dia bangun sebelum subuh. Saya bagi tahu, saya ketua dalam bilik bujang masa tu. Saya bagi tahu dengan rekrut yang baru masuk, ya, baru tamat latihan. Saya bagi tahu dia orang, kau semua, Scott, sebelum azan subuh berbunyi, sebelum Tok Bilal berbunyi, aku nak kau nak bangun berada di madrasah. Ya, jangan kau bangun apabila azan berbunyi. Aku nak sebelum tu kau dah bangun. Cuci bilik air, cuci tandas dulu. Sapu bilik bujang dulu, kemudian kau berada di madrasah. Ya, aku datang, kalau aku tengok kau tak ada, kau siap. Itu ragging yang sebenar. Kan? Kemudian tolong ambil nasi kita. Macam tu saudara. Kita tak nak pergi ke Dewan Makan, kita bagi tahu rekrut, hey Scott, aku tak tahu macam mana, aku lapar sekarang ni. Sekarang ni time makan. Aku celik je mata kejap lagi, aku baring, aku celik je mata, dah ada dah pinggan ya, yang berisi nasi dan lauk-lauk di tepi katilku. Kita relax di bilik lah saudara. Duduk bilik, budak-budak tu ambil nasi bawa balik. Dulu boleh bawa balik nasi saudara. Ikut undang-undang tak boleh bawa balik kan. Tapi pandai-pandai lah dia orang. Aku tak tahu macam mana, kau nak buat macam mana. Aku celik je mata, aku pandang kiri, dah ada satu pinggan nasi beserta dengan lauk untuk aku. Tak payah aku nak pergi ke courthouse lagi. Itu ragging dulu saudara. Tak ada ragging sampai orang mati ni, sampai mati saudara. Bayangkan kalau adik kita ke anak kita saudara, dan apa perasaan kita. Apatah lagi tu waris tu ya, waris meninggal baru ni, ayah dia bekas komando saudara, lagi teruk punya latihan kan. Tapi kau buat anak dia macam itu. Sekarang ni tak pasal-pasal pertuduhan dia, daripada ringan sikit pertuduhan, hari dah 302 kanun kesesaan ya, yang boleh mengakibat kematian, kes bunuh saudara. Tak gantung penjara berapa puluh tahun, 30 tahun dengan sebatan dan sebagainya. Tak pasal-pasal kan. Jadi beringatlah ya, boleh
kita nak mendidik warga-warga baru, prajurit-prajurit muda yang baru, untuk mereka lebih berdisiplin, untuk mereka lebih mempunyai ketahanan mental dan fizikal. Tetapi biarlah ada batas-batas dia. Kita ragging dia supaya dia jadi rajin, supaya dia bersihkan bilik, bersihkan tandas, supaya dia sentiasa pergi ke solat waktu suruh dia azan, ramai tu saudara, bila kita suruh azan, dia komat, kita suruh komat, dia azan. Kita kata, "Oi, sekarang waktu dah masuk, apa lagi? Azan." Dia pun bangun. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Itu komat. Baru kita tahu, selama ni kau duduk kampung, sebelum masuk askar tak pernah azan, saudara. Jadi kalau dah kahwin nanti, anak lahir, macam mana kau nak azan? Nak azan kat telinga anak? Last sekali pakai MP3 lah, saudara. Letak kaset kat telinga anak, bagi anak dengar azan melalui MP3. Tak maulah macam itu, saudara. Jadi kita ragging dia, didik dia supaya dia jadi orang yang berguna. Ini tak, kau pergi sepak dia, terajang dia. Kalau dia malas nak cuci store pun, tak akanlah kau sampai sepak terajang dia sehingga dia pecah organ-organ dalaman dia. Tak bolehlah macam tu, saudara. Paling kuat kau starlight dari dia. Tahu starlight apa dia? Letak jari ni tengah-tengah, pap, tiga ketul, 3 kali, biar lebam dahi ni. Tak nak pakai tangan, ambil sudu ke garpu ke, tarik sudu tu, pap dekat dahi ni, biar hitam kan. Bila balik cuti, lepas latihan balik cuti kampung, mak kita tengok dahi kita hitam, saudara. Anak aku semenjak masuk askar ni sudah jadi ulama. Hitam dahi, kuat sujud anak aku. Bagus, nasib baik anak aku masuk askar. Sebelum masuk askar tu anak aku dimak rempit. Sebelum masuk askar ni anak aku ni kaki bohjan. Bila masuk askar hitam dari anak aku, rajin dia solat. Orang tua kata anak dia rajin solat, wahal anak dia nakal dalam camp, hari-hari kena starlight dekat dahi, hitam dahi, saudara. Tapi tak apalah, macam mana, janji dia tidak patah riuk, tak sampai nak mati kan. Itulah didikan askar dah. Jangan kita harap masuk askar ni kita dibelai macam cetong. Kalau nak manja-manja, nak merajuk-rajuk, masuk cetong lah. Masuk tim cetong tak apalah, saudara. Usik sikit aku nak saman. Aku saman lah nanti. Jangan saman lah. Dia sebut saya kesi payah besar tu, kata saya sotong. Tak boleh lah saya kena kata sotong. Macam budak-budak. Sampai 3 kali dia seru nama saya, kesi payah besar, botak, panggil dia sotong lah, apalah. Ya Allah, itu pun kau mengadu kan. Geram kalau aku depan aku, waktu tu aku starlight lah dahi dia tu kan. Jadi nak masuk askar, jangan harap kita akan dibelai dimanja macam cetong, saudara. Kena kuat ketahanan mental dan fizikal. Jadi bagi askar-askar dalam camp, janganlah kita lakukan satu perkara melebihi daripada batasan lah, ya. Kau jangan bagi orang tua bercakap, saudara. Patutnya malam ni kita nak bercakap lagu je, cerita pasal lagu je. Tapi sebab kau provoke aku kat komen, suruh cerita pasal cetong, sampai subuh nanti aku tak habis cerita pasal cetong. Okey, kita ada Rol Abdullah Saad, Lendri Libarai, apa nama dia ni? Kita ada siapa lagi ni? Encik Mimpi, tulisan Jawi juga ni. Kita ada Ejal, Norma Samsudin Pak Uda ada. Liza Saif ada, thank you. Ada Rosli yang bagi gift tadi. Terima kasih banyak kepada anda semua yang kongsi-kongsi saya pada pagi ini. Okey, teruskan bersama kita di ruang udara. Saya gunakan seketika nama Kerengga FM sebab akaun Kerengga FM masih lagi tidak boleh berfungsi dengan baik lah. Jadi saya gunakan akaun saya lah, saudara. Segar sikit biji mata pada pagi ini. Perawan
Hai Mak Hana, Habibi, ya Habibi, Zaki Jack, Raikal. Kita ada Norali. Siapa ni? Ferry. Ferry mana ni? Nak ke mana Ferry ni? Perawan atau janda, perawan memang menawan, janda lebih menggoda. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda, perawan memang cantik, janda lebih menarik. Kalau abang pilih perawan, masih muda masih segelan, belum disentuh orang, belum berpengalaman. Kalau abang pilih janda, sudah pasti lebih dewasa, sudah bermain cinta, banyak pengalamannya. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang bohai, janda lebih aduhai. Perawan ataupun janda, mana satu pilihan anda? Apa sajalah kata cinta, ya. Cinta tak memilih, saudara. Okey, ya, kita dah ke penghujung lebih kurang 1 jam kita bersiaran hari ini. Sebagai akhirnya, sebelum kita menutup kalam, terimalah lagu seperti biasa penutup kita. Ya, bagi anda. Oh, ini lagu Siti Nurhaliza. Saya tak sempat nak mainkan, saudara, sebab saya nak tutup kedai. Nak tutup kedai lah, saudara. Okey, 4:3 minit pagi. Ya, 4:3 minit pagi. Entah siapa yang tahu, Tak apalah, jangan bagi dia kempunan. Bagilah juga lagu ini. nanti kau jua merasakan berdepan dengan kata menyesakan, takkan tubuhmu kebal, tiada pertimbangan. Keheningan malam membangunkan kepayahan, jiwa meluahkan. Andai kau jujur memahami, tiada ku menjauhi, dan kisahku yang masih panjang menambahkan berat yang memandang. Lantas ku pendam, ku putuskan, biarlah rahasia. Semakin aku hidup dalam cinta, tiada kuasa mampu menghalangnya. Hentikan kata-kata bertulangkan dusta. Keheningan malam membangunkan kepayahan, jiwa meluahkan. Andai kau jujur memahami, tiada ku menjauhi, dan kisahku yang masih panjang menambahkan berat yang memandang. Lantas ku pendam, ku putuskan, biarlah rahasia. Entah apalah rahsia yang kau nak sorok-sorokkan itu, Azrul.
Selamat datang ke Samudra. Kita juga ada Baby Gromling, cucu Tok Wan, Fardian Shah bersama dengan kita. Sarina juga. Masih pandang menampakkan berat yang memandang. Lantas ku pandang, ku putuskan biarlah rahasia. Pernahkah kau bermimpi seketika berada di tempatku? Okey, ngam-ngam saudara. 1 jam 7 second kita di ruang udara pada pagi ini. Terima kasih yang sudi menemani. Jangan lupa follow yang masih belum follow. Yang bagi gift, terima kasih banyak. Yang share juga terima kasih banyak. InsyaAllah kalau ada rezeki, umur panjang, sihat tubuh badan, esok insyaAllah saya cuba live ya. Petang tadi pun saya sempat live 20 minit je saudara. 2-3 hari ni sibuk sikit. Lepas MATC pula ada jamuan Hari Raya Pahang, kemudian ada perasmian serentak Masyarakat Agung tahunan, kemudian esok tu ada perjumpaan dengan Tengku Zafrul. Banyak sangat, lalu penat saudara ya. Jadi kadang-kadang bila badan penat ni kita nak buat live pun tak ada mood ya. Sebab kita nak berdepan dengan Cetong ni saudara, kita naklah bertenaga sikit lah kan. Sebab kita nak cerita pasal Cetong ni, kita ada tenaga sikit. Sebab tenaga Cetong pun ya, hebat juga. Hari-hari duk hentam PMX, hari-hari duk hentam ya, hentam parti dan sebagainya. Jadi kita kena berdepan dengan dia juga, orang yang bertenaga. Okey, terima kasih banyak. Sekarang ni pukul 4:08 pagi. Cukup sampai di sini dulu kita bersiaran ya. Sekiranya terdapat tutur kata bicara yang menyinggung perasaan, saya memohon ribuan kemaafan kepada anda semua. Mungkin ada lagi masa untuk kita mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada anda semua. Politik juga, tapi jangan sampai kita memutuskan silaturahim sesama kita ya. Trombonis baru masuk engkau ya. Tadi kau buat apa engkau ya? Di mana kau berayap? Baru sekarang kau datang ke sini. Terima kasih banyak atas gurauan-gurauan selama ini ya. Terima kasih banyak atas saja yang kita perkatakan dalam politik ni saudara. Mestilah kita ada kadang-kadang terlepas cakap ya, tersilap dan sebagainya. Itulah rencah dalam politik ya. Tapi yang penting jangan kita cepat merajuk, jangan kita cepat koyak, jangan kita sikit mengadu kan. Tak kuat semangat kan. Tai Long ada sini, Zaki ada kat sini ya. Kita ada yang bermasuk ya, Awi, Amir Azlan, Suhaimi Ahmad, SK Tai Long ya. Tai Long nama dia. Sarina Sardi juga ada. Ya, ni kawan kita yang bermasuk ni. Yang time kita nak tutup, baru kau sibuk nak masuk. Tadi kau buat apa Okey, sebelum saya tinggalkan anda semua, saya bagikan lagu ini khususnya buat cetong-cetong yang masih lagi belum melapkan mata pada ketika ini. Bagikan kawan yang sedang nak layan mata, nak lena ya, nak beradu ya, doakan semoga semua rakan-rakan kita mendapat mimpi yang indah belaka. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Benda titik-titik bengit. Macam mak lampir saja. Nyet, itulah bunyi cetong. Nyet, itulah bunyi cetong. Tiap masa berbunyi dah macam tong kosong. Kala pemilihan sampai sekarang dia meroyan. Berleter tak berhenti sebiji macam pondan. Buat himpunan nak turunkan azam baki. Bersama Albert Taylor dan reformati. Habis berhati nama Iza dan Anwar berulang-ulang kali. Rupanya himpunan nak selamatkan Albert Taylor berlasu lain lagi. Nyet, itulah bunyi cetong. Buat podcast bercakap sorang-sorang, mengadu merengek macam mat lampir.
Anwar Ibrahim Dato' Sri Anwar dan Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar Anwar Ibrahim. Nyet nyet nyet. Benda bengit. Macam mak lampir saja.